Nih, rak cam-cam gini Kak Yo. Nih. Wah, ge. Tu hok ni pun kita buh juga ni. Wah, ge. Assalamualaikum Kak Yo, abek-abek dia. Hey, Kak Yo. Ni, kita nak buat menu pulut dia Kak Yo deh. Berah pulut ni kena siap dah ni nak buat cak hijau hari ni. Hey, wah dia duk mana? Ni, duk di pahangnya ni. Ni Kak Yo, ni. Jadi siap dah ni. Hello ni mudah cari deh. Wah dia di mana-mana pun ada lah ni musim dia dah. Kita nak buat pulut ni sumak dalam wah dia Kak Yo. Dah dengan sate deh, pekat-pekat gitu deh. Ni nak buat lagu mana tu? Mari Kak Yo. Ni Kak Yo, beras pulut ni kita kena air siap dah Kak Yo deh. Asal gelugo ni kita buh juga Kak Yo. Kita nak wisina pi arang tagi Kak Yo deh. Lepas tu ni gok kita kena dah lah boleh seje deh. Seje tu dengan air panas Kak Yo, Kak Sali kena dengan air panas. Kalau Kak Yo kena air biasa ni kena 2 je 3 je baru dia bekok molek deh. Ni air kita gelegok dah ni Kak Yo. Buat selugo tubik. Tu. Tok pa kau bang. Kena lapik sudu ni Kak Yo. Nak wi awak yo naik molek deh. Selimut kelamu nak tidur kelamu dah tagi. Kain makan di api selu sikit deh. Tu. Bu. Ya, ge. Tu, kalau cak hijau ni gok molek deh. Tu dia. Wah dia tak koyok lagi Kak Yo. Kena demo suka wah dia Mekah. Kena demo suka wah dia masak deh. Tapi ni masak dah ni. Tapi kalau kita nak sumak pulut dalam dia tu kena wihak Mekah sikit deh. Jangan wi lembek dah. Kita nak belah payah deh. Tidak tu ya jadi lek tak molek juga. Okey, kukuh hingga masak. Tu buka api mula. Ni Kak Yo, siapa ada masalah muka jawab, muka jagat pakai set dinas ni Kak Yo. Dia ada krim tengah hari, krim malam, lepas tu sabun dia. Lepas tu krim kunyit, lepas tu seram dia. Siapa ada masalah muka jawab, muka jagat kena pakai dinas Kak Yo. Lepas tu bila-bila duk nanti pulut masak Kak Yo, mari belah dia. Oh, masak dah ni. Bunyi supeng dengan sekok perut dah ni. Dia mau cek lagu mana. Buat tag gitu yo, tak pandai ni. Masuk dah kalau ni bunyi beg ni. Mari kita koyok. Takar dulu ni. Tu, mai tengok isi dah taruh mana. Taulah nak makan isi kedok ni. Lagi isi lek kita koyok. Kena lekok turut lorong ni. Wah dia Mekah ni payah sikit Kak Yo. Dia tak serupa dengan hok luruh. Ni dia mudah sekoh deh. Ni Kak Yo boleh dah ni. Tubik dah ni. Weh, kok mana? Ni. Tak lucu lagi ni. Lekat di puluh dia. Tu ni. Mai tengok ni. Tu tengok isi tu masak dah ni Kak Yo. Mari kita belah kok ni. Tu, isi comel. Ni tengah molek ni. Ni, tu isi molek ni. Mari boleh pinggir. Hei, kulit nipis tengok tu. Tak so. Tu dia lekat lah wasa dia montong dah. Dia lekat gini. Tu. Oh ni pulak, Oh ni mudah dah lah ni. Tu. Ingat betis sudah. Ni, mai tengok Kak Yo. Tu tengok isi tu. Tu kita potong sinilah. Boleh tak gini nak jual ni koyok gini Tu, isi tengah molek deh. Ni kena hiris betul puluh ya sikit. Ya lekat ni. Wah kerak gini Kak Yo, ya tak sepawah luruh. Kok mana ni Tak setubik lagi ni. Tu dia. Ni. Tubik dah tu. Tengok tu lekat tu. Tu. Isi 2 teh boleh nyok ni Kak Yo deh. Ni tengok ni. Tapi kalau Kak Yo nak sumak pulut dalam isi ni tak boleh ambil hak beg ni. Tengok ya digelar dah ni. Ulah leh deh. Nak molek yo hak ni Kak Yo ni 2 3 ulah ni deh. Pulut pun masak dah ni Kak Yo ni.
Tu comel tu. Boleh katuk api deh. Lepas tu sate pun kita cedek dah ni Kak Yo. Tu kita pakai sate fresh lah ni. Boh gula, boh garam deh. Untuk nak arang puluk ni. Nak manis taruh mana ikutlah tu deh. Tapi Kak Sali tak seri manis sangat ni. Nak makan muak pula. Okey. Garam sikit. Lepas tu kulit-kulit. Hak ni nak arang dia. Tadi kita nak buat sate pekat-pekat rat atas tu suku pulak. Mari Kak Yo, arang puluk ni. Oh, logah sikit lah. Banyak turun selalu. Lambat ni Kak Yo. Akik gini selalu dah. Tu. Sepun naik no dah. Ni comel lah ni. Kita turun sate. Sate ni banyak ni. Kita tak sebuah habis ni. Okey. Arang pakai plastik dah. Baruk tangan ni. Tu, tomong dalam tu. Hot toko-toko ni pisau wi pecah wi habis. Aloh, lari molek Kak Yo. Kena pergi kejap dah. Buah ni. Ni, balik tanya ginilah. Gosok-gosok dia naik sinar ni. Tu dia. Inilah cara arang puluk. Tu. Yang ni bu sate banyak dah. Oh, dia lembek dah. Bu wi bobo molek. Ni kita arang hingga kering lah ni. Sinar dah ni Kak Yo. Tu. Tak uya gua-gua sikit dah. Okey. Mari kita masak sate hok nak rat atas tu pula. Bu sate ni kita pakai sate kotak hok ni. Masuk belis kotak. Lepas tu bu gula, bu garam. Tu. Hok ni pun tak si manis sangat li. Tak si manis sangat. Babi. Sikit. Garis sikit dah. Okey, buka api. Dah pandai Kak Yo. Soyok-soyok gitulah. Tu. Supaya nak bau sedap kena masuk pandai Kak Yo. Tadi dalam puluk tu kita buh dah dalam puyuk Kak Yo. Tekoh rebus air tu. Ni kita masuk tepung lah sikit deh. Tu. Kulit. Kita masuk tepung beras. Haru dia pecah dulu. Kalau tak pecah sini jadi toko juga dalam dapur tu. Pecah belakang dah ni deh. Turun gih. Tu dia. Buka api deras sikit. Saat ni kita slow lah takut nak pecah minyak. Kita buat hak pekat ni nak jadi supaya ngesos tu Kak Yo. Pi kita cuah beras tu deh. Dia masuk molek. Tapi kalau orang dulu gak suka makan beg sate tak arang tu lah deh. Orang dulu dia cok beg tu. Ni pekat dah ni Kak Yo. Tu. Gitu. Legak gini dah tak apa dah ni. Boleh katuk api. Lepas tu Kak Sali cedek juga Kak Yo. Lengar goreng Kak Yo. Untuk nak perut atas tagi deh. Mari kita belah dia ni Kak Yo. Ni. Oh, comel molek ni. Belah tengah gini. Lepas tu kobek tu beg. Tu putih halus tengok tu. Tu. Belah tok dulu. Ni. Biji dia kita tak sahuai. Hak halus ni pun narak molek tu. Boleh dah Kak Yo, mari boh. Nak boh taruh mana ikutlah tu deh. Ni. Uya mumbung-mumbung sikit baru nampak molek. Gonyoh uya licin-licin sikit deh. Ni sumak wi rata lah ni. Tu. Oh, comel Kak Yo. Hijau ni tak ngesik sangat tapi tak apalah. Ni, sudah dah letak sini. Allah. Boleh sulah ni pun padan dah kenyang sampai esok. Lepas tu mai sumah ni pula. Tu dia. Buh gi deh. Tu. Bang wangi molek deh. Puluk ni kita buat air panas sikit tak apa Kak Yo. Yang ni duk buh warna saja deh. Ni. Kalau masuk panas ya sedap. Sapuh ya sikit lah. Lebih-lebih ni. Okey. Mari lebak tak sini. Tu tak teluh dah. Lepas ada 2 ulas ni yo. Penuh dah pinggir.
Pada hok ni lah Kak Yo. Mari kita comel lengo ni. Perlu lengo sikit Kak Yo. Tu dia. Ni comel ni. Boleh gini dah Kak Yo. Mari bersate kita masuk saat ni. Tu. Lepas tu ni gok. Berah atas selalu dah. Ni rat cam-cam gini Kak Yo. Ni. Berah ge. Tu hok ni pun kita buh juga ni. Berah ge. Tu letak dalam pandai. Cocok ya sikit. Ni boleh gini Kak Yo. Lepas tu perlu lengo dia sikit Kak Yo. Ni lengo goreng baru-baru ni bang sedap ni Kak Yo. Tengok ni. Tu dia. Ni boleh gini dah Kak Yo. Apa dia sumak puluk ni Kak Yo. Pakai gitulah Kak Yo. Jadi Kak Yo.